Assalamualaikum. Hari ini kita di ECM East Coast Mall daripada hari ini hingga 5 hari bulan Mei 2026. So sepanjang konkos ni ada macam-macam jualan khat, kayu-kayan macam-macam lah, tunjuk langit, ada daripada kraftangan negeri-negeri, daripada Negeri Sembilan, seluruh negara ada di sini. You all kena datang sini nak cari khat untuk rumah, send daripada TikTok ke, daripada mana-mana Facebook ke, sini direct boleh dapat harga promotion, nak beli buayan ke dan sebagainya. Okay, so jom, let's go. So ini ada sebatu kan? Sebatu ni kiblat punya lesung kayu. Ni batu. Betul, lesung batu. Ini apa? Lesung juga kan? Padi Lesung padi. Ini lesung padi. Tak hiasan guna tempat yang mana tak surau. Tapi kalau nak potong lagi tu jadi susah. Betul. Kedai kat mana, Dek? Oh, Jengka. Oh, jauh juga ya? Oh. Ini pun jual? Ini jual lah. Oh, tengok guys, ada kiblat, boleh tampal. Ni dia punya katalog lah, nama Pejuang Seni Enterprise. Cara UiTM ni. Cik boleh follow kat sini lah. Yalah. Okey. Oh, anak. Jadi ni boleh contact lah. Okey. Ini katalog dia lah. Dan dia buayan. Nak minat yang buayan ke, gazebo ke, nak pasang atas ni pun boleh ya? Ada, itu pun ada jual. Itu saja pun ada jual. Oh, ni saja pun ada ya? Ada dalam kereta. Pejuang Seni Enterprise. So, boleh contact. Bukan yang mungkin Boleh contact dia lah untuk urusan-urusan kayu. Ini menarik. Tunjuk langit. Ni tunjuk langit. So ada saiz-saiz dia lah. Menarik. Ada saiz dia. Kalau beli saja nak pasang tak reti lah pula ya. Kena panggil orang kayu pula lah. Sekarang kita ada di Family Trading and Marketing dari Negeri Sembilan. Kat sini banyak khat-khat dia. Ada Allah dan ada Ya Allah. Memang cantik guys. Kalau you all ada pernah search dekat TikTok ke media platform yang lain, kat sini ada banyak contoh kan. Ada Asmaul Husna. Kemudian kat sini ada ayat kursi kat bawah tu. So di ECM hari ni 25 April 2026. So you all tengok ada Bismillah, Assalamualaikum letak kat pintu. Ini gambar Kaabah dan sebagainya lah. Ni nanti harga tanya dekat ni lah. So boleh cari kat sini. Ni Asmaul Husna, ada gambar Kaabah, Allah Muhammad, khutbah terakhir Nabi Muhammad pun ada. So sini variety you all semua yang nak ke Kuantan sehingga 3 hari bulan ya puan? Sampai 3 hari bulan ya? Sampai 3 hari bulan ya? 4 hari bulan sampai 4 hari bulan kat sini. So macam-macam kat sini, produk-produk kayu, khat sampai chopping board sampai tunjuk langit semua ada. So ini gambaran hari ni hari Sabtu. Cantik. Ada memang kreatif, ada yang tak ada frame, ada yang ini contoh macam kiblat. Ini semua 3D. Ini 3D. Ini 3D. Ini 3D. Ini cantik. Puan ni dia bagi saya ayat kursi, boleh gantung kat kereta, gantung kat kunci. InsyaAllah jom ramai-ramai ke ECM sehingga 4 hari bulan Mei 2026. So you all kena singgah dekat sini. Family Trading ni dia ada khat-khat yang pelbagai. Assalamualaikum, Ya Allah, Ya Muhammad, ada kiblat dan sebagainya. Okay.
Okay, sekarang kita kat warisan craft wood. Dia ada banyak rehal-rehal, lepas tu ada congkak, kemudian ada tempat nak baca Quran kan, baca Quran. Kemudian sini ada khat-khat kat sini. Siapa yang tengah cari khat, bismillah, la ilaha illallah, bismillah pun ada. Ini untuk letak yasin. Ini tempat letak kunci, penunjuk Quran kan. Sini adalah ni letak. So ini adalah dari warisan craft wood. Warisan craft wood. Ini Kak Pa. Macam-macam lah. Nak buat gift pun boleh. So akak punya bengkel kat mana? Dekat pusat tenun Pekan, Pulau Kelana. Oh, dekat Pekan. Kalau macam contoh yang nak buat gift untuk door gift ke kan? Door gift ke boleh request untuk tulis nama lah. So boleh contact Kak Pa, Cik Pa Craft CC. So ini dia punya contact number. So nanti kalau untuk urusan door gift ke ataupun yang berkaitan dengan batik, batik Malaysia, boleh contact. Boleh tulis nama tak? Boleh tulis nama? Boleh juga tulis nama? Dia kalau yang saya sensor dia senang sikit. Kalau keychain. Keychain Macam ni boleh. sini boleh tulis nama. Ini apa? Ini letak kunci. Letak kunci. Oh, ni letak kunci. Faham? Ni letak kunci. Boleh tulis nama kat sini guys. Kalau ni boleh. ini anggaran kalau harga sekarang kalau promotion berapa? Ini RM10. Ini RM10. So korang kalau beli banyak mungkin dapat diskaun lah daripada Cik Pah. So contact Cik Pah ni, dia ada dekat Facebook dengan TikTok. Boleh contact So kat sini macam-macam lah. Yang berkaitan dengan batik. So jom kita ke ECM sampai 4 hari bulan. 4 hari bulan. So kat sini ada, ni daripada Johor. Daripada Johor kita ada nampak sarung-sarung keris, ada pisau-pisau yang siapa yang nak buat collection kat sini, ada pisau lapah dan ada tempat gantung keris, pedang, pisau semua ada lah. So kat sini, so you all boleh datang sini siapa yang ke Kuantan untuk mengisi masa di Kuantan, so bolehlah kat sini. Ada pisau dapur RM20, pisau lapar, macam-macam lah ada penunduk gajah dan sebagainya lah. So ada pengiktirafan logo produk kraft tangan Malaysia. So boleh dapat kat sini. Okey, sini ada beg-beg anyaman. Beg-beg anyaman boleh dapatkan di festival kayu-kayan ni. Dan ada macam-macam lah. Ada topi, ada tempat letak air dan sebagainya. Okey. Okey, adik ni dari Kraft Tembusu Pahang. Jadi kita ada yang petak macam ni. Ni pun daripada Tembusu juga. Oh, semua daripada Tembusu ni. Oh, okey. Betul berat Betul berat ni. Jadi maknanya segala rumah yang banjir tu dia akan tempah apa tu? Kain Tembusu. kalau rumah banjir Kantil, meja. sebab dia tak akan berkembang. Yang nanai kalau gigit tak Lut kan. Okey, jadi yang nak cari apa ni untuk senduk-senduk kan. Senduk-senduk untuk kacau-kacau nasi. Ni nasi lah. Mi pun boleh. Mi. Lepas tu ini Goreng. macam senduk nasi. Mana ada senduk nasi? Ni cincang daging. Daging. Dia tak jadi hitam-hitam kan? Okey, siapa yang tengah mencari chopping board yang macam ada masalah letak dekat sinki, lepas tu dia makan air kan, dia jadi hitam kulat tu, dapatkan yang jenis kayu tembusu. Oh, kayu tembusu tu dia tak makan kulat lah. Murah sikit. So harga langgaran dalam 20.
Tu ada macam ni, ada petak, ada besar sikit 25 macam itulah. Ini untuk yang siapa yang nak potong daging. Bawah sangat ni. Harga 550. Ini kayu apa? Dik, ni kayu apa, Dik? Ha? Tembusu. Oh, cantik sangat ni. Kan? Cantik sangat. Kayu carta nombor 1, kayu tembusu. Tembusu. Carta nombor 1 kayu tembusu. Ambil gambar sikit. Tembusu, cengan. Pertama tembusu, kedua cengan. Oh, okey, ni untuk apa, Dik? Yang ni. Dodol. Dodol, gulai. Faham? Ini? Yang ni nasi. Oh, dalam okey. kawah tu. Faham. Ini, Dik? Apa untuk apa Ini ni? papa memotong. Ini? Yang ni bersama papa memotong. Macam nak potong. Ini menarik Dia ada lebar, ada panjang. Ya. Kan? Dia bersama. Okay, sekarang kita berada di Tufah Craft Enterprise. Ni wakil daripada Pahang Craft. Jadi kita ada ni lah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Kita ada ni lah, Allah Muhammad, ada jam-jam. Siapa nak cari craft-craft yang nak suitkan dengan konsep rumah, yang warna putih ada. Jadi ini pun Assalamualaikum, boleh letak dekat luar rumah dan sebagainya lah. Kat belakang ni ada contoh jam dengan Allah Muhammad dan jam 220. Ini harga promo di ECM daripada hari ini hingga 4 Mei 2026. Dapatkan kad-kad kat sini. Sini yang ada ayat 1000 dinar. Siapa yang nak cari, yang berasaskan kayu-kayan, kita ada festival kayu di sini. Okey. Pada Naturally Creation Studio daripada Perlis, wakil daripada Perlis, kita ada Asmaul Husna daripada kayu-kayu. Cantik guys. Kalau ni macam hard coffee, kat sana ada Al-Fatihah bentuk bulat, cantik lah. Ini contoh kalau kat sini, sebelah sini dia ada kayu-kayu ni. 1.5. Assalamualaikum. Bismillah. Semua daripada kayu-kayu. You all yang tak suka design yang ada frame, ini direct kayu yang dia laser cut kot. Saya tak sure dia punya proses. Jadi kat sini siapa yang nak cari kulullah 4 kul pun ada, RM600, letak harga kat situ. Kemudian 150 ni yang 3 ni lah. Yang 3 ni Bismillah, Assalamualaikum, bawah ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So selawat kan. So dapatkan kat sini harga satu set 250 ni, cantik guys, cantik sangat. Yang ini Al-Fatihah. Kemudian yang sebelah ni supplier sebelah ni yang saya tunjuk ada design rotan-rotan tu lah. Okey, datanglah kat sini. So macam-macam boleh dapatkan idea kat sini. Okey. Ini kedai kat mana? Daripada Langkawi. Oh, jauh Oh, ada bengkel lah kat sana. Bengkel Kuala Perlis. Oh, okey. Faham? Tapi menarik lah kan. Sebab ada orang dia tak nak konsep yang ada frame. Ini kalau yang macam tulisan tu, dia panggil apa proses dia? Laser cut. Bukan laser, dia sensing router. Sensing? Router. Oh, router. Dia akan korek benda tu. Korek kan? Sebab kalau laser dia akan tenggelam dia tak banyak. Sebab ni dia punya tenggelam dia banyak. Okey, cik, nama cik? Syahidan. Cik Syahidan buat sendiri ke? Buat sendiri. Oh, ya ke? Oh, okey. So ini contoh lah, rasanya 1.5. Okey, siapa nak gantung? Kalau nak gantung kat pintu macam mana? Nak kena Kita ada letak dia punya. So kalau kena gantung macam tu ya. Yang besar tu kita ada letak bracket. Sebab hook macam ni dia tak kuat. Jatuh. Jadi kalau letak besar ni kita letak bracket macam ni. Oh, okey. Tapi nanti kalau macam ni, dia nampaklah kesan kayu, kesan paku kan. Macam tu lah. Ni contoh yang tu. So, macam dia nampak kesan gantung je lah kan kat rumah kan. Dekat pintu rumah tu. Siapa yang tengah cari khat-khat untuk luar rumah, dalam rumah. So, sangat excited. Ini harga untuk siapa yang tengah cari.
masih dalam bajet. InsyaAllah. Kan. So ni Cik Syahidan. So boleh cari dia dekat dalam IG ada ke? IG TikTok ada ke? Dalam Shopee. Shopee saja. Dalam Shopee saja boleh cari direct kan. Oh. Faham. Cantik lah, cantik. Siapa yang tak nak yang frame-frame tu boleh dapatkan sini, idea kat sini. Cantik guys, cantik ya. So guys, kat sini ada slab-slab kalau yang tengah cari meja makan, tengah cari meja lepak kat luar rumah. Okay, so ini saya bagi harga dia. Ada harga dia daripada kayu cengal 7555. So nombor telefon ni boleh ambil untuk tembahan dan runding harga lah, untuk runding kan. Sini semua jenis kayu ke apa boleh ni. So yang seterusnya pun ada harga bawah 6,000, so 5,555 ni contact number. So ini gambaran itulah, meja-meja lah kan. Ini meja-meja lah. Ini merbau lebih kurang 2,500 di Kayu Warisan Enterprise ataupun kontak nombor ni. Perkongsian aktiviti di Kuantan, Pahang Darul Makmur. Sehingga di next video. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, sekian sahaja perkongsian event di Kuantan minggu ini dan di minggu hadapan. Sehingga di next perkongsian. Thank you juga sudi like dan share video ini. Dan sebagai tanda support, boleh juga tag vendor-vendor pempamer di festival craft ni di komen, okey? Alhamdulillahirabbil alamin.